آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفي خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة حق الجهاد ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, mohon hajah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita padamkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nama iman dan Islam, kelapangan kesihatan kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kuliah kita berimani. Mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Andai Allah uji dengan sebarang kesakitan, Allah berikan kesembuhan. Dan Allah uji dengan sebarang ujian, Allah memudahkan urusan kita, angkat musibah yang ada. Allah beri kita kesabaran, ketabahan, kekuatan iman, istiqamah untuk beramal kepada Allah SWT. Allah tunaikan segala hajat kita, moga hidup kita bahagia dunia dan akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita menyambung kembali kitab buku kita ni, tuan-tuan, kitab kita ni, indahnya solat berjamaah. Alhamdulillah. Walaupun kita sudah maklum akan kelebihan-kelebihan berjamaah itu, namun masih lagi kadang-kadang kita lalai, lupa akan perintah Allah Subhanahu wa taala itu dalam hal-hal yang berkaitan dengan kita berjamaah, tuan-tuan, masya-Allah. Akhir-akhir zaman ini jangan kita suka duduk bersendirian, seorang-seorang. Campurlah dengan jamaah lain yang baik-baik, yang bagus-bagus. Orang-orang yang beriman, kaki masjid, kaki surau, macam dia bercampur. Jangan duduk bersendirian. Kerana kalau bersendirian itu, maka syaitan dah yang akan bisikkan dengan pelbagai. Tuan-tuan, syaitan akan bisik dengan pelbagai ni. Kadang ada masalah duduk terpenung seorang-seorang, duduk penuh tepi parit, macam-macam lah, tuan-tuan. Akhirnya syaitan bisikkan, sebab itu mengambil jalan-jalan yang singkat, jalan-jalan yang mudah, membunuh diri sendiri umpamanya, tuan-tuan. Tuan-tuan pun sedih maklum, tuan-tuan, masya-Allah. Begitulah kita kata, kita faham kadang-kadang tekanan hidup. Tekanan hidup itu. Tetapi bila Allah SWT itu mendatangkan sesuatu ujian itu, tujuannya Allah nak makinkan dekatkan kita dengan dia sebenarnya. Tetapi jangan kita memilih jalan yang salah. Maknanya kita mengambil tindakan yang bukan-bukan. Na'udzubillah. Dalam Al-Quran Allah sebut man qatala nafsan muta'ammidan fajaza'uhum jahannam. Siapa yang bunuh diri sendiri, Allah sebutnya balasannya jahannam. Na'udzubillah. Mudah-mudahan menjadi iktibar. Maka kita nak mencari keaiban sesiapa, jadikanlah apa yang berlaku sekeliling kita sebagai iktibar pada kita. Orang-orang yang ada iman dalam hati, kita masuk Ramadan bentuk iman, mudah-mudahan Syawal kita pun iman ada. Masuk kita Zulqa'dah pun ada iman, masuk Zulhijjah dan lain-lainnya, tetap kita membuat iman kita, tuan-tuan, masya-Allah. Jangan kita sangkut iman dekat pintu hujung Ramadan. Tuan-tuan. Sebab tu kata Syekh Raga Al-Hambali, laisal 'id bisyabun jadid walakin dia kata a'malu zid. 'Id itu, perayaan itu bukan pakaian yang baru, tetapi dia kata perayaan itu adalah amal yang bertambah.
bukan berkurangan ya, dan amal-amal yang bertambah. Tuan yang saya kasih begitulah sikit sebanyaknya. Mudah-mudahan jadi peringatan untuk saya yang bercakap, kemudian untuk iktibar kita bersama. InsyaAllah moga-moga Allah SWT memelihara iman kita. Tuan ya, amin ya rabbal alamin. Ibu ayah saya kasih ya, kita menyambung saja ya kuliah kita ni ya, dalam suasana orang kata masih raya lagi ya, walaupun Syawal dah habis, tapi raya kita ni sampai raya haji ya, jangan risau ya. Rumah terbuka ke, raya sekampung ke tak habis-habis lagi. Banyak, saya setiap malam ada jemputan. Raya sekampung lah, raya 2 kampung lah, 5 kampung lah, macam-macam. Mudah-mudahan lah tuan-tuan dia menambahkan kebaikan lah tuan-tuan, masya-Allah. Ni tahniah tuan-tuan boleh mula kuliah. Ni bukan senang nak mula kuliah tuan-tuan. Bila dah berhenti lama, Ramadan kita dah rehat kejap, kemudian Syawal ni nak mula balik itu liatnya payah. Susah. Ya, jadi tuan-tuan alhamdulillah boleh mula tu, boleh hadir, alhamdulillah. Ya, jadi sifat-sifat orang beriman, bila dia tak dengar kita kata kuliah baca ilmu tu, tak boleh baca ilmu tu, hatinya gelisah, hatinya bimbang, risau. Ya, tuan-tuan, bimbang-bimbang apa ini itu ya, perkara-perkara yang kemaksiatan, kemungkaran Allah SWT. Ya, jadi mudah-mudahanlah ya orang-orang yang hati terikat ya dengan majlis-majlis ilmu, masya-Allah ni. Allah naungi, Allah payungi tuan-tuan ya. Jadi boleh saya kasih saya menyambung sajalah di bahagian kitab kita ini iaitu di bahagian makmum ya. Kita ni masih bincangkan di bawah tajuk imam dan juga makmum ya tuan-tuan ya. Kemudian kita lihatkan seterusnya perbahasan pada muka surat 86 yang kita itu makmum mendahului imam pada satu rukun ya. Makmum mendahului imam pada satu rukun. Jika makmum mendahului imam dengan satu rukun perbuatan yang sempurna secara sengaja dan mengetahui akan hukum pengharamannya, dia melakukan rukuk selepas berdiri terlebih dahulu daripada imam yang masih berdiri, maka perbuatan itu adalah haram. Ini pengarang kitab sebutlah ya, sebab tu kita memahami, kena faham, yang makmum pun kena faham, yang imam pun faham lah tuan-tuan ya. Yang jemaah wanita pun kena faham, jemaah lelaki pun kena faham konsep imam dan juga makmum itu. Ya, sebab dalam kita nak mendapatkan pahala jemaah itu, ya, tuan-tuan, jangan sampai ada yang mendahului perbuatan imam. Ya, tuan-tuan ya. Yang boyang saya kasih. Ya, itu konsep itu ya, perkara itu ditekankan ya. Kalau kita boleh patuh, taat, kita kata ya, apa yang kita mengikut imam, kita taat pada dia lah tuan-tuan ya, maka perkara itu juga nanti akan membawa kita di luar itu untuk kita lebih taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Disiplin sebenarnya kita kata tuan-tuan yang kasih, solat jemaah ni adalah solat untuk membentuk disiplin manusia. Sanggup tak sanggup ikut orang depan. Ya, tuan-tuan, dalam keadaan tidak membenci orang depan. Tuan ya, bimbang ya, kadang jadi imam orang tak suka. Ya, kan dalam hadis Nabi dah sebut ya, 3 golongan yang Allah ya tak angkat solatnya sejengkal daripada kepala. Antaranya imamun, orang yang duduk depan tapi orang belakang benci. Ya, tuan-tuan ni kita bimbang jugalah tuan-tuan ni, redha ya. Sesiapa saja dilantik itu tuan-tuan, kita kena hati, kena redha ya untuk dia menjadi imam. Kalau tak sayang, kalau dah solat imam pun tak angkat sejengkal daripada kepala, adakah solat makmum juga terangkat? Dia tak terangkat juga tuan-tuan. Ya, jadi kita kena redha. Kita dah lantik setuju, okey, redha untuk dia menjadi imam, dan kepercayaan perlu kita berikan kepada dia. Contohnya yang Nabi sebut dalam hadis, contohnya 3 golongan yang ya, solat ni tidak diangkat sejengkal pun. Ya, antaranya adalah ya, jadi imam tapi orang belakang tak suka. Mungkinlah kita kata perbezaan pahaman ya. Perbezaan politik contohnya pernah berlaku tuan-tuan ya, yang main-main. Perbezaan politik
Ya, satu masjid, dua jemaah. Jemaah A masuk dulu sembahyang maghrib. Sembahyang yang saya beri doa keluar. Jemaah B pula masuk solat maghrib. Ini berlaku tuan-tuan ni, jangan main-main. Sebab apa? Perbezaan itu. Ya, ada yang kata solat fardu tuan-tuan. Dia yang berlaku solat Jumaat pun berlaku. Lagi dahsyat tuan. Jumaat pertama dulu, Jumaat khutbah baru habis. Jumaat kedua pula masuk khutbah juga. Ya Allah tu, dan macam manalah satu kawasan dua nahodanya yang memimpin, na'udzubillah tuan-tuan ni. Jadi kita memberikan kepercayaan ya, tuan-tuan ya. Tadi satu tadi lah imam yang orang yang berada di hadapan ya, sedangkan orang belakang tak suka. Yang keduanya apa? Orang yang musbal ataupun misbal adalah orang yang sombong ya. Allah tak suka juga, maka solat Allah tak angkat juga. Ketiganya ya, seorang isteri ataupun suami yang setengah riwayat sebutkan tidur ya, tetapi dalam keadaan pasangannya tak redha, marah kan, mungkin ada masalah dan sebagainya. Mungkin minta kopi kena marah ke apa agaknya. Contohlah tuan-tuan. Ya, jadi bermasam muka ya. Masyaallah, na'udzubillah, pada waktu itu solat kita Allah tak angkat pun. Malahan Allah campak balik solat kita ke muka kita seperti umpama kain buruk ya. Dalam hadis ada riwayat yang disebutkan begitulah tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan usaha kita mendalami ilmu berkaitan dengan solat berjemaah. Nampaknya mudah tuan-tuan, tapi payah kalau kita tak faham. Nampak macam pada mudah aja ikut imam gitu gini tuan-tuan ya. Tetapi ya, dalam hadis riwayat yang lain Nabi sebutkan ya, ramai orang yang sembahyang jemaah kadang dapat 1/2 saja pahalanya. Tuan-tuan, ingat tuan-tuan, nak dapat 27 darjat itu, 27 pahala tu bukannya senang. Kita jangan beranggapan asal datang saja jemaah dapat ada 27 ni tuan-tuan ya. Dia dikira daripada mula kita mengambil wuduk itu. Sempurna tak sempurna kita ambil wuduk itu tuan-tuan ya. Sehinggalah kita kita ambil wuduk umpamanya kalau kita di rumah umpamanya siap-siap mandi ke apa, ambil wuduk dan sebagainya. Sempurna tak sempurna wuduk kita itu semua diambil kira. Kalau tak, betul lah Nabi sebut dalam hadis, ada orang sembahyang jemaah dapat 1/2 saja. Ada orang sembahyang dapat 2/3 saja. Ada orang sembahyang jemaah dapat 3/4 saja. Daripada 27 tu mungkin dapat 1/2 saja, dapatlah separuh saja darjatnya yang dapat. Apa punca tuan-tuan ya? Jadi kita begitulah ya. Itu wajib, jadi kewajipan kepada kita menyempurnakan ibadah kita. Khususnya soal kita berjemaah itu. Hukum ahkam berkaitan dengan solat, batal tak batal dan sebagainya. Tuan-tuan, saya bimbang sebenarnya tuan-tuan ya, anak-anak muda kita ni. Ya, khususnya dalam bab wudu. Ya, bimbang sangat-sangat tuan-tuan ya, anak muda kita ni tuan-tuan ya, masya-Allah, yang boleh kita kata suka-suka mendengar tingkatan-tingkatan tuan-tuan. Ya, bimbangnya apa tuan-tuan ya? Mereka punya pegangan, mereka faham selagi tak makan ya, selagi tak makan wudu itu tidak batal. Mana? Saya kata Masya Allah ya. Pernah adalah pelajar tu kita tanya, awak dah sembahyang tu? Dah. Bila ambil wudu? Saya daripada pagi Ustaz sampai pada tengah hari zuhur tu saya tak makan apa, jadi wudu saya tak batal. Kata macam mana macam gini. Jadi mereka punya pahamannya, selagi tak makan, ambil wudu tu tuan-tuan, selagi tak makan, sarapan tidak, apa tidak, yang pukul 10 pun tak makan sampai zuhur, dia boleh guna wudu yang sama untuk sembahyang zuhur. Pada pahaman mereka tu, kalau mereka makan, batal wudu. Tuan-tuan bimbang tuan-tuan. Itu pahaman mereka tu. Yang perlu diperbetulkan pahaman macam itu. Ya, ini makanan terbawa-bawa. Ini anak-anak muda kadang. Yang lelaki lah, katanya lanang-lanang. Masya Allah, macam manalah dia dapat ya, perkara makan itu membatalkan wudu. Sedangkan tak termaktub di mana-mana pun ya, makan itu membatalkan wudu. Tapi itulah tuan-tuan pegangannya sampai sekarang masih tengok. Ya, Masya Allah tuan-tuan dia gitu.
Dia boleh tahan wuduk subuh tu sampai zuhur satu wuduk. Kalau kita tak tahan, kentutlah pula kita anda tuan-tuan. Tapi itulah pahaman yang dia pegang dan dibawa sampai dia besar, sampai dewasa. Ya, itu kita kata menjadi kewajipan pada kita itu untuk kita memberikan kepahaman. Tanya ada ibu ayah saya kasih yang berjaya didik anak-anak. Fahamlah paling tidak kita kata berkaitan hukum ahkam solat, mana yang batal, mana yang tak batal, mana yang boleh, mana yang rukun. Paling tidak dia tahulah tuan-tuan. Masya-Allah tuan-tuan. Itu kita kata menjadikan kebimbangan. Itu pun tanggungjawab kita lah tuan-tuan untuk kita kalau ada kesilapan kita perlu perbetulkan juga lah tuan-tuan. Boleh saya kasih kita sambung lagi pada bahagian ini Sekiranya makmum mendahului imam dengan satu rukun secara sengaja tadi tuan-tuan kita dah bahas kali lah tuan-tuan maka hukumnya haram, memang sengaja dan dia tahu hukum itu perbuatan itu hukumnya sebagai haram dan batallah solatnya tuan-tuan. Yang keduanya, namun sekiranya dia tidak sengaja diberikan dua pilihan, memang tak sengaja tuan-tuan. Tuan-tuan ialah kadang-kadang bersolat sebab syaitan memang sentiasa suka berada dalam keadaan orang solat. Syaitan khanzaf namanya khusus yang memang kerjanya untuk mengacau, mengganggu orang yang solat. Daripada ambil wuduk itu, kita mungkin pernah melihat orang yang sentiasa was-was sedang mengambil wuduk. Itu syaitan dah mula ganggu dia. Syaitan bisikkan dia tu. Ini tangan ni tak sempurna lah, siku tak kena jelah apa, macam ulang lagi. 5-6 kali basuh tangan, auzubillah, 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 auzubillah. Nah, tuan-tuan itu dah kena lah tuan-tuan. Maka bila selesai dia wuduk tadi tuan-tuan baru masuk solat, maka solat pun memang iblis menghantar syaitan khanzah itu memang khusus untuk menjaga orang-orang yang solat, mengganggu orang-orang yang solat. Itu memang khas tuan-tuan akan jaga. Itu yang kadang takbir tak masuk-masuk, niat tak betul, macam-macam lah tuan-tuan dilupakan rakaat dan sebagainya. Itulah syaitan punya godaan-godaan tuan-tuan yang khusus pada semua manusia tu yang tidak akan terlepas tuan-tuan. Jadi boleh kasih bila kalau sebutkan tadi berbalik pada persoalan kita, sekiranya dia tidak sengaja maka diberikan dua pilihan. Pertama, dia boleh berpatah balik kepada perbuatan imam. Tuan-tuan rukuk teringat tak sengaja, dia boleh dalam kadar yang segera. Bukan tunggulah apalah tuan-tuan lupa tak sengaja tuan-tuan ni kadang berlaku apabila kadang contohlah macam imam dia membaca surah-surah yang agak panjang sebagainya mungkin ada kalimah Allah lebih ingat nak rukuk, rupanya sambung ayat lain lagi, dia pun dah rukuk. Ini secepat mungkin dia boleh berpatah balik, tidak ada masalah dengan syarat tadi dia kata tidak sengaja. Itu pilihan pertama, dia boleh berpatah balik lah tuan-tuan mengikut perbuatan imam tadi tu Kedua, dia boleh terus berada di dalam rukuk jadi kalau tu berlaku pada rukuk lah tuan-tuan yang sedang dia lakukan sambil menanti imam. Sekadang-kadang kalau imam dah nak rukuk lah tuan-tuan, kalau imam tu ayat ni panjang lagi, nak tunggu juga, akhirnya menjadi macam sengaja lah tak nak naik tapi imam baca cepat-cepat dah naik patah balik tuan-tuan jadi itu dua pilihan lah. Jadi dia yang agak paling majoriti dia punya pendapat itu adalah berpatah balik itu lebih disukai, lebih menyelamatkan dia punya solat tadi tu. Ini kalau tak sengaja tuan-tuan Tetapi sekiranya dia menyalahi perbuatan imam, seperti dia rukuk terlebih dahulu dan menanti imam dalam rukuknya tadi dia ambil pendapat yang kedua tu. Dia tengok dia pun tak sengaja dah rukuk, dia stay, dia tunggu sampai imam rukuk. Tengok imam panjang ni baca surah tak sebenarnya. Maka dia kata kalau dia mengambil pendapat yang kedua tadi tu
menanti imam dalam rukuknya yang tadi itu, maka itu dihukumkannya makruh sahaja tanpa membatalkan solatnya. Jadi boleh saya kasih, setiap perbuatan yang makruh dalam ibadah mengurangkan pahala. Puasa ada yang makruh mengurangkan pahala. Solat ada yang makruh mengurangkan pahala. Ya, tuan-tuan ya. Termasuk dalam solat tadi tak dapat, kita kata 27 darajat itu adalah bila di dalamnya ada perbuatan-perbuatan yang makruh yang kita lakukan, maka tak dapat 27 darajat itu. Ya, tuan-tuan ya. Penilaian itu ya, kita mungkin berpandangan datang jemaah haji dapat ada 27 darajat, betul. Tapi Nabi dah sebut orang dah, ada orang yang dapat sikit je, dapat setengah, dapat 3/4 saja. Itu semua dikira daripada awal-awal kita persiapan kita mengambil wuduk itu kita ambil macam mana. Ya, sempurna ke tidak sempurna. Lepas tu nak masuk solat pula, sempurna ke tidak sempurna, semua itu diambil kira. Ya, tuan-tuannya menepati syariatnya, menepati kita kata rukun syarat dan sebagainya. Yang tidak mustahil Allah SWT tadi memberikan 27 darajat itu. Tuan-tuannya, ataupun mungkin lebih daripada itu ya, yang mampu Allah SWT berikan kepada kita. Ya, jadi tetapi tuan, kalau kita lihat beberapa pandangan para ulama untuk dalam bab solat ini, bab jemaah ini, ya, antaranya kadang-kadang mengurangkan sikit. Satu tadi kita dah katakan adalah perkara-perkara yang makruh yang kita lakukan, mengurangkan katanya pahala sempurna. Ya, yang keduanya ya, kita kata usaha untuk kita mendapatkan khusyuk dalam solat itu. Tuan-tuan ni, itu pun kita kata tuan-tuan nak dapat khusyuk satu perkara yang senang tuan-tuan ya. Kerana musim-musim kita raya ni mengecum dam-dum tuan-tuan ni, sembahyang pun yang terkejut sembahyang. Ya, baju surah Wattin pun lima surah Wal-As tertukar pula. Oh, sialah terkejut. Ni berlaku tadi. Watawa sambungkan. Oh, ni tertukar surah Wal-As pula. Baju surah Wattin. Wal-As menutup ni. Terkejut pengajian. Tuan-tuan ni. Perkara semua diambil kira dah tuan-tuan ni. Tapi usaha kita ke arah untuk mencari solat yang khusyuk itu perlu, ni wajib kita jalankan. Dapat ke tidak dapat khusyuk bukan kerja kita. Kita usaha untuk ke arah itu. Yang usaha ke arah itu perlu kita buat. Dapat ke tidak dapat tuan-tuan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang alasan kenapa tak semayang, sebab tak khusyuk. Buat apa semayang? Tapi kalau nak tunggu khusyuk, bila nak khusyuk? Bila nak khusyuk? Nama sebagai tubuh dia tak khusyuk. Tapi kalau tak diusahakan, mana nak jumpa? Tuan begitulah. Banyak orang beralasan begitu. Kenapa tak sedekah? Oh, sebab tak dapat ikhlas. Bila dia nak ikhlas? Dia umur berapa baru nak ikhlas? Ya, tuan-tuan. Macam begitulah ya. Usaha ni kita kata ke arah itu. Yang ini dua perkara biasalah yang para ulama kita bincangkan lah ya. Perkara-perkara yang makruh tuan-tuan yang kita lakukan dalam solat. Ya, maka tuan-tuan yang kasih, salah satu jalan untuk mendapatkan kesempurnaan kata pengarang kitab ni tuan ya, maka perbincangan yang lain pada sembahyang adalah dengan mengelakkan diri dia kata daripada melakukan perkara-perkara yang makruh. Ibu ayah semudah belajar ya, dengan berbagai-bagai tok guru dah kita dah belajar, berbagai ustaz-ustaz kita dah belajar dah sembahyang itu. Cuma proses kita ni lah proses untuk mendirikan kesempurnaan, menyempurnakan lagi itu je. Ya, ilmu sepercaya dah ada. Halal haram, batal tak batal, rukun qauli fi'li semua insya-Allah. Ya, tidak ada masalah, kita faham. Jadi proses kita ni adalah untuk kita menyempurnakan saja. Supaya mudah-mudahan ya, kita datang berjemaah tu dapat berbunyi darjat itu Allah bagi. Ya, tuan-tuan ya. Maka salah satu dia kata tadi adalah untuk mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang makruh. Makruh ni sebagai ulama fiqh, Imam Syafi'i sebagainya memaksudkan makruh itu adalah meninggalkan satu perkara yang dibenci.
ya, akan diberi ganjaran pahala orang yang meninggalkannya. Jadi bila dia meninggalkan perkara makruh itu, dia tak melakukan perkara makruh itu, maka beri pahala sebab meninggalkan perkara itu. Nah, dia dapat sempurna tu. Dia tinggalkan perkara tak buat. Ya, perkara itu. Sementara itu tidak pula berdosa bagi orang yang melakukannya. Tak berdosa lah tuan, ya. Cuma kita kata tadi mengurangkan pahala saja. Walau bagaimanapun dia kata melakukannya akan mendatangkan kerugian kerana kehilangan pahala sempurna itu. Pahala sempurna itu dia akan hilang, ya. Tuan-tuan tak dapatlah markah 100%, mungkin dapat kita kata 98, kurang 2 contoh lah. Ya, dapat dia tinggi juga, tapi ada kurang sikit lah. Ya. Jadi Nabi SAW, Rasulullah SAW sendiri menggemari amal-amal yang sunat dan membenci juga perbuatan-perbuatan yang makruh yang mendekati haram. Ada yang makruh ditahrim ataupun makruh ditanzih. Makruh yang ditahrim lebih makruh kepada hampir-hampir perbuatan yang haram. Kalau makruh ditanzih ni makruh yang biasa-biasa saja. Tak kita jauhlah daripada perkara yang haram ataupun perbuatan-perbuatan yang menghampiri kita kata yang haram tentu. Antara inilah tuan-tuan yang disebutkannya beberapa banyak tuan-tuan. Kalau nanti ada bab yang khusus sebenarnya bincangkan perkara-perkara makruh, ada lebih kurang dekat 20 lebih panjang. Ni cuma malam 1, 2, 3 sajalah kita tengok, kita ingat-ingatkan untuk kita bersama. Antaranya kata dalam satu kitab lagi tuan-tuan ni disebutkan menoleh dengan kepala atau pandangan ke kanan atau ke kiri, memalingkan wajah dan dada ketika solat, makruh hukumnya. Nabi SAW dah bersabda itu adalah penipuan yang dilakukan oleh setan terhadap solat seorang hamba, penipuan. Dalam setengah riwayat Nabi menyebutkan bila seseorang itu matanya itu melihat menoleh ke tempat lain, Nabi sebutkan itu sebagai curian. Maksudnya Nabi kata curian ni maksudnya setan mengalihkan pandangan kita itu. Kan sepatutnya kan mata kita kan semayang tengok di tempat sujud kita tu. Tapi bila kita menoleh ke tuan-tuannya, menjeling ke apa ni, maka pada itu kata Nabi, pandangan kita itu dicuri oleh syaitan begitu. Menyebabkan kita hilang tumpuan kita tadi kepada solat itu. Ya, itu yang kadang melilau-lilau kita tu. Jasadnya sahaja kita berada semayang, tapi roh kita entah ke mana-mana, pergi belanja kat Betak sana, tuan-tuan, shopping. Dia kata, sebab tu bila berlaku begitu, ramailah orang yang tak sedar rupanya dia tengah sembahyang. Sedar-sedar dah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah habis semuanya. Tadi ke rumah cuma cara kat pertama. Itu banyak ambil tu. Syaitan berjaya mencuri pandangan itu. Maksudnya bila mencuri pandangan, dia kata automatik fikirannya pun melayang ke tempat lain. Fikirannya pun melayang ke tempat lainnya. Contohnya. Tapi kalau kita bahaskan tuan-tuannya, ada jugalah kita kata istisnaiyah ni, maksudnya pengecualian. Dalam beberapa riwayat juga Nabi menyebutkan kalaulah dekat tempat sujud kita itu ada binatang-binatang yang berbahaya, umpama yang berjalan sebagainya, maka boleh kita lihat. Dibolehkan tengok. Tuan-tuannya tak ada masalah dengan tuan-tuannya, ataupun kita boleh mengelak daripada itu. Ada kita kata pengecualiannya. Itu yang dia baru orang kata makruh apa kita kata solat pejam mata. Tuan-tuan dia tuan-tuan ni riwayat saya kasih. Jadi perkara itu memang perkara itu khilaf di kalangan para ulama. Sembahyang sambil pejam mata ataupun buka mata itu dia khilaf di kalangan para ulama. Kedua-duanya itu ada sandaran hadisnya.
Orang yang mungkin dia bersolat sambil pejam mata, dengan dia pejam mata tadi tu dia boleh bertambah khusyuk, maka silakan saja, tak ada masalah, ada sandaran hadisnya. Mungkin dia pejam mata kan tuan-tuan, dia mungkin apa dia nak lebih, kita kata nak dapat khusyuk dan dia selesa dengan itu, ya silakan. Setengah orang dia tak selesa, tutup mata je, dah ke mana-mana fikiran pusing situ. Jadi dia buka mata, ya silakan. Ada juga sandaran hadisnya. Jadi yang paling terbaik kita kata orang-orang yang bersolat buka mata, dia melihat tempat sujud, dia tak boleh menyalahkan orang yang tutup mata. Kau kenapa tutup mata? Ini bukan sunnah Nabi. Tak boleh macam itu pula. Itu yang paling tidak ikut keselesaan kita. Mungkin kita dengan buka mata kita menambah khusyuk, silakan. Mungkin kita kalau buka mata tu tak boleh ni. Tengok sejadah ni macam-macam contohlah ni, kita alhamdulillah tuan-tuan, majlis tuan-tuan ni nampak putih, alhamdulillah tak teringat apa-apa. Ini kalau sejadah kat rumah kita tuan-tuan ni, gambar Kaabah, wah nampak bangunan baru. Dulu duduk kat sini ni, cengkat berapa, tengah sembahyang ni beringat. Ini kat sini ada ni, wah rupa tengah sembahyang. Nak teringat. Lebih baik dia tutup mata. Dia kata begitulah kedua-duanya ada sandarannya. Dan kita lebih mengenali cara untuk kita mendapatkan khusyuk itu. Terpulang masing-masing. Jalannya yang berbeza, tapi dia punya tujuannya adalah satu. Nak mencari khusyuk kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita bersolat itu. Jadi tak perlu kita sering menyalah-nyalahkan orang. Jangan suka menuding-nuding orang. Tengok diri sini, perbaiki diri sini, itu lebih baik. Boleh kasih itu satulah tuan kita katalah menoleh kepala ke badangan ke tuan-tuan jadi jangan jadi macam orang Arab. Orang Arab ni sembarang aja. Tuan-tuan ni boyak yang pengalaman pergi umrah pergi haji kan, tengok orang Arab kan sembarangan je, macam-macam. Tengah solat boleh sambil angkat telefon, angkat, keluarkan, solli, masuk balik, sambung balik rukuk, Allahu Akbar. Macam-macam, jangan kita ikut. Tuan-tuan, masya-Allah. Saya kasih itu yang pertama je lah ni. Yang keduanya memandang ke atas. Jadi kita kata apa pandangan kita lah, kepala jenguk ke atas ke bawah ke kita ke tepi ke kanan ke tuan-tuan. Hendaklah dalam satu riwayat hadis Rasulullah Nabi kita bersabda, hendaklah orang-orang berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa dalam solat. Atau mata mereka itu tersama macam mata terbeliak lah tuan-tuan. Tengok suatu itulah yang disebut gitu. Mengangkat kan. Kalau kita lihatkan orang-orang zaman jahiliyah itu kan dia memuncul tu sambil kata angkatkan merong-rong begitu, gitulah istilah yang disebut orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Jadi kita boleh datang sejak Islam itu memperbetulkan doa dia kata janganlah sampai mengangkat-angkat kepada kata ya Allah ya Tuhan. Tuan-tuan ni lebih eloknya kita kata kita ke bawah lah mencari khusyuknya kita dalam meminta pada Allah ataupun berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun boleh tuan-tuan kata itu makruh saja. Tuan-tuan tapi di sudut kita kata begitulah Allah SWT kita kata Maha mendengarlah permintaan kita. Angkat tangan ke tak angkat tangan ke semua Allah tahu. Kita doa ke tak semua Allah kita Maha mengetahui tuan-tuan. Macam dah kita pergi tengok makam Rasulullah tuan-tuan kita kata di Madinah itu kan kita angkat tangan kena marah dengan Pak Arab bid'ah yang khas. Jadi tak payah angkat tangan. Doa lah macam biasa. Tuan-tuan Masya Allah ada kata perkara lah dalam dia kata benda-benda yang makruh lah tuan-tuan kalau dilakukan tuan-tuan. Kemudian seterusnya ketiganya meletakkan tangan di pinggang. Letakkan tangan di pinggang juga dilarang ketika solat. Solat had ini dilakukan dalam sebuah hadis daripada Bukhari dan Muslim.
Rasulullah SAW melarang seorang salat mustakhirah, iaitu tangan diletakkan ni di atas pinggang, macam kita kata cekak pinggang lah tuan-tuan itu. Ya, ini semua kita kata perkara yang makruh lah tuan-tuan ya. Jadi kita ikutlah keadaan kita. Kita bermazhab Imam Syafi'i, dia letaklah elok tangan kita ya. Tak perlu kita gaduh-gaduhkan. Tak perlu kita bertekak-tekak, kau punya kat tangan apa, letak tangan ni tak betul ni. Sepatutnya dekat sini bermacam-macam pandangan. Bila perkara meletakkan tangan tuan-tuan, itulah semua khilaf dengan para ulama saja. Kalau kita bermazhab Syafi'i, kita bermazhab Imam Syafi'i, ikut Syafi'i punya pandangan. Ya, atas pusat kiri sikit. Syafi'i punya pandangan, atas pusat kita tu ya kirikan sikit saja. Tuan-tuan, itu kita Syafi'i. Ya, Hambali ke Maliki atas dada. Sebab tu kalau kita pergi tanah Arabu dekat sini, tak ada masalah. Itu mazhab mereka. Ya, Hanafi semuanya lepas. Allahu Akbar lepas. Tak ada masalah. Jadi kalau kita bermazhab Syafi'i, cara ikutlah Syafi'i. Ya, jangan kita mana-mandai pula. Malah lah nak tahu dia. Lepas saja. Tuan-tuan, tanpa kita belajar mendalami mazhab itu. Kalau nak tengok, nak ikut boleh. Tuan-tuan, saya kasih belajar mazhab itu, tahu bagaimana ya, tuan-tuan. Bukan kita mudah mengambil perkara itu dimudah-mudahkan, ambil yang senang je dah. Ini payahlah Syafi'i, ambil Maliki. Tak boleh tuan-tuan. Ya, tuan-tuan, tak boleh kita bercampur aduk mazhab dalam sesuatu ibadah. Kalau kita pegang Syafi'i saja. Kecuali beberapa perkara yang darurat saja. Kalau dah tidak ada pendapat daripada Syafi'i, baru kita boleh merujuk pendapat yang lain. Di kalangan 4 mazhab itu baru kita boleh pakai. Dengan syarat kita perlu mendalami, faham apa yang mazhab itu sampaikan. Bukan sesuka hati menukar-nukar. Kita dah ambillah tuan-tuan, sekiranya kita berpegang kuat pada Syafi'i, kita nak bercakap mungkin sahabat-sahabat kita di Indonesia sebagainya. Tengok, ni payahlah Syafi'i, tukar pada Maliki. Payah, tukar pada Hambali beri. Dalam solat, kejap kali boleh jadi Syafi'i, kejap boleh tukar Maliki, jadi boleh Hambali. Dalam satu solat, 4 rakaat tu, boleh tukar 4 kali mazhab. Pada Syafi'i. Ya, dia kata, jadi kecelaruan dah, Masya Allah. Dia saya kasih, itu di antara beberapa perkara. Yang keempat adalah, satu lagi adalah kita kata tadi lengan baju lengan baju menyingsing, terjulur tuan-tuan, kita ni baju kita lah tuan-tuan. Rupanya kita bila kita ambil wuduk, kita lipat-lipat sampai ke atas tuan-tuan. Kadang-kadang kita lipat sampai ke atas sebab kita sembahyang. Rupanya pakai itu kita lipat tu lah, rupanya hukumnya makruh. Sama ada lelaki atau perempuan, hukumnya makruh. Perbuatan itulah memang ada hadis sadarannya dah begitu. Jadi lepas cepat-cepat kita ambil wuduk, kita turunkan balik. Punya perbentuk makruh, mengurangkan balik. Ini paling banyak kadang-kadang orang buat. Kadang orang tak perasan, dia ingatkan tak ada apa-apa. Rupanya perbuatan itu makruh hukumnya. Tuan-tuan ni, itu di antaranya lah yang saya kasih. InsyaAllah hari datang saya tak ajar banyak panjang malam ni, kita akan sambung lagi. Perkara makruh ni banyak sebenarnya dalam solat ni. Nanti kita akan kupas lebih lanjut lah, mudah-mudahan menjadi kefahaman. Kalau tak dapat semua pun dapat sikit, masuk dalam kepada Alhamdulillah. Proses kita menyempurnakan ibadah, khususnya solat kita itu kita sempurnakan betul-betul. Moga-moga Allah SWT terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Maaf ibu yang saya kasih sekalian. Kalau ada terlajak kata, terlanjur bicara pada malam pun banyak-banyak, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan sawab, hamdan yafi'u bi madinah ya rabbal alamin. Allahumma jama'na hadza jam'al marhuma wa tahfuqna bi ba'di tafarruqan ma'suma.
ولا تجعلنا فينا ولا معنا ولا مجال بعضنا شركيا ولا متودا ولا محروم ربنا عليك توكلنا وعليك نبنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمنى تسبيح كفارة صلاة الفجر. سبحان الله وبحمده سبحان الله بسم الله والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.